Okey, hari ni kita nak cakap pasal satu benda yang fundamental, iaitu literasi. Selalunya kita fikir, alah, literasi ni setakat boleh baca dan tulis je kan? Tapi sebenarnya, ia jauh lebih besar dari itu. Cuba bayangkan, ia macam tapak asas sebuah rumah. Tapak inilah yang akan tentukan kukuh tak kukuh semua benda yang kita bina di atasnya. Pembelajaran kita, kejayaan kita, semuanya. Jadi persoalannya sekarang, kalau literasi ni memang tapak asas hidup kita, macam mana kita nak pastikan tapak tu betul-betul padu? Cukup kuat untuk tampung semua impian dan cita-cita kita? Itulah yang kita nak bongkar hari ini. Alright, jom kita mulakan projek pembinaan kita. Macam mana-mana pembinaan pun, mesti kena ada bahan asas kan? Dalam dunia literasi, kita ada 2 blok binaan yang paling utama. Blok yang pertama, literasi membaca. Dengar sini, ni bukan setakat boleh eja atau sebut perkataan tau. Tak. Ia adalah kebolehan untuk betul-betul faham, untuk tafsir dan untuk berinteraksi dengan apa yang kita baca. Senang cerita, ia macam proses input. Kita serap maklumat masuk dalam kepala. Tak kisahlah dari buku cerita ke, manual araan ke atau berita online. Inilah cara kita faham dunia sekeliling kita. Blok kedua pula, literasi menulis. Kalau tadi membaca tu proses input, menulis ni pula proses output. Ini adalah kebolehan kita untuk ambil semua idea dan pemahaman dalam kepala kita tu, susun elok-elok dan sampaikan dengan cara yang jelas dan berkesan. Inilah cara kita berkongsi idea kita dengan dunia. Nampak tak macam mana dua-dua kemahiran ni saling melengkapi? Macam tak boleh dipisahkan? Membaca tu macam kita kumpul idea. Menulis pula kita gunakan idea tu untuk bersuara. Satu untuk faham dunia, satu lagi untuk nyatakan tempat kita dalam dunia. Bila bergabung, barulah lengkap asas pemikiran kita. Okey, kita dah kenal bahan binaan kita. Tapi kenapa kita susah-susah nak bina asas ni? Apa gunanya? Sebabnya mudah je. Asas yang kukuh ni, dialah yang akan sokong tiang-tiang seri yang paling penting dalam hidup kita. Dan asas literasi yang kukuh ni menyokong 4 tiang utama. Pertama, kehidupan harian kita. Kedua, peluang kerjaya. Ketiga, penglibatan kita dalam masyarakat. Dan keempat, pembangunan diri kita sendiri. Jom kita tengok satu persatu. Cuba fikir sejenak pasal hidup kita hari-hari. Daripada baca mesej WhatsApp dari keluarga, sampailah nak faham bil telefon yang sampai tu. Benda-benda ni nampak simple, tapi semuanya perlukan literasi. Kalau tak ada, urusan mudah pun boleh jadi pening kepada, betul tak? Kemudian, bab kerja pula. Kalau literasi kita mantap, banyak pintu akan terbuka. Senang dapat kerja yang lebih baik, senang nak naik pangkat. Ia bukan setakat untuk dapat kerja je, tapi untuk kita terus berkembang dalam karier kita. Anggap je ni macam pelaburan jangka panjang untuk masa depan kita. Dan skopnya lebih besar dari itu. Literasi ni bagi kita kuasa. Kuasa untuk jadi warga negara yang faham isu semasa, yang tak mudah ditipu. Ia membolehkan kita menilai maklumat dengan kritis dan yang paling penting, ia bagi kita platform untuk suarakan pendapat kita, supaya suara kita didengari. Baiklah, kita dah cover apa dan kenapa. Sekarang jom kita masuk bab macam mana pula. Apakah blueprint atau pelan tindakan terbaik untuk membina kemahiran literasi ni dengan betul dan berkesan? Ada 4 prinsip penting yang kita kena pegang. Pertama, ia mesti bermatlamat. Apa yang kita belajar mesti ada kaitan dengan hidup kita. Kedua, ia mesti bersepadu. Ajar membaca dan menulis tu sekaligus, bukan asing-asing. Ketiga, ia kena berpusatkan pelajar, ikut tahap dan kebolehan mereka. Dan akhir sekali, mestilah sistematik. Belajar sikit-sikit dari yang senang ke yang susah. Macam naik tangga, satu anak tangga pada satu masa. Jadi, nampak kan? Bila kita gabungkan blok binaan yang betul, membaca dan menulis, dan kita ikut pula blueprint yang berkesan ni, kita bukan setakat membina kemahiran. Kita sebenarnya sedang membina satu struktur masa depan yang jauh lebih kukuh untuk diri kita dan juga masyarakat. Dan kata-kata ni memang kena sangat. Cuba kita hayati. Setiap huruf yang kita baca tu, umpama kita letak sebiji bata. Setiap ayat yang kita tulis pula, kita dah berjaya bina satu dinding. Sikit-sikit, lama-lama, jadilah sebuah bangunan ilmu yang teguh dan takkan runtuh. Sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Kita dah bincang pasal asas membaca dan menulis. Tapi, dalam zaman digital yang serba pantas sekarang ni, agaknya apakah blok binaan literasi yang seterusnya ya? Mungkin literasi digital atau literasi media? Ini adalah cabaran dan juga peluang untuk kita semua. Sesuatu untuk kita renungkan.